Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 10 Ogos 2026 Masehi bersama dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.26 FTS. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Hari ini bagi tak ada siapa, kalau ikut dari jadual tu sepatutnya siapa lagi ni? Satu bagai. Sepatutnya siapa lagi ni? Dah jadual Shopee ni. Terlewat pula. Esok tu lusa agak siapa tu? Esok agak kali kerja. Biasa lebih sehari lah. Terlewat sehari lah. Lepas tu so lagi ke apa? So lagi tu 12 bulan. Kalau tu 28 tu lah. Hak bayar dah tu. 139 riyal. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ni. Lepas pada buat video ke apa? Daily report. Malam tadi saya keluar balik. Lepas main isyak, black out sekejap. Masuk waktu isyak tu sudah mula black out sekejap. Black out, tahu tak black out? Ganggu elektrik sekejap, putus kalau elektrik. Lepas tu dah 10 minit tu ada balik saya sudah siap semaya isyak. Pada 8.40 tu semaya isyak. Lepas tu masuk waktu isyak dah lah. Lepas tu black out. Dalam black out tu lah saya semaya isyak. Lepas tu lepas pada selesai solat, sambung balik api elektrik sambung balik. Saya pun terus bersiap-siap pergi ke ni, ke kedai maksu, makan nasi sana, makan nasi, makan tiaw sup keting sana lah, ke Malaysia sana. Lepas tu pukul berapa malah? Pukul 12.40 12.50 baru balik. 12.30 pukul 12 baru balik. Kalau tepat pukul 12 baru balik. Tepat pukul 12 tu berapa saya 12 malam 12.30 malam balik. Terus balik lah. 12 minit kan sudah berubah lagi. Sampai rumah tu dah ada pukul 12 minit pagi. Lepas tu tidur dah pukul 1.50 minit pagi. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun terus mandi terus main subuh, makan sarapan. Lepas subuh makan sarapan. Lepas tu pukul 8.16 baru tolak lewat hari ni. Sampai sana dah mulai 8.30 siap. Sampai sana dah mulai 8.30. Pak kerja. Lepas tu Pak kerja ini sambung pasir ray tu lah. Kemarin gas ke agi tak ada siap. Pasir ray tu. Lepas tu bubuh serah meleh kan. Meleh serah, bubuh serah meleh kopi tu. Lepas tu nyaku untuk tapak ikat 9 kot luar, bagi luar tu untuk kaki 5 dia tu kan. Beratur tanah gitu lah. Dah mulai siap ni. Dah mulai siap dalam pukul 3.20 siap kerja. 3.26 siap kerja. 3.26 kerja. Tepat pukul 3.30 saya balik ke rumah. Sampai rumah dah pukul 3.42 tu lebih kurang. Lepas tu mandi. Terus mandi semaya asar. Lepas tu tengok cek Shopee, tengok tak siapa. Jadi duduk tunggu relax tu. Dekat masa asar tu kau ini kau tidur. Dah dekat asar dah 4.40. Dah dapat 4 benar tu. Ini kau tidur. Sampai edit video kau baca ni kau tidur. Untuk channel seterusnya lah. Untuk edit video tu kau baca ni kau. Bangun saat ni sedap ni dah pukul 6. Dah pukul 6 tu terus bangun mandi semaya asar. Lepas tu pas semaya asar tu relax sekejap. Pukul 6.24 ni terus main ke sini. 6.20 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.